Pesawat baru milik TUDM A400M akan melakukan terbang lintas dan diperkenal secara rasmi buat julung kalinya kepada orang ramai pada Majlis Perasmian 5 2015 Selasa ini. Ia merupakan pesawat pertama dari 4 buah pesawat A400M yang dibeli Malaysia melalui persetujuan yang telah dimeterai antara Kerajaan Malaysia dan Airbus Defence and Space ADS pada 8 Disember 2005. Malaysia menjadi negara pertama di Asia yang menerima pesawat ini dan kelima selepas Perancis, Jerman, Turki dan United Kingdom. Dengan pesawat yang baru ini, the A400M, the one that we've got, kerana dengan ada keupayaan A400M ini, there is a force enhancement for us in term of our capability. Keupayaan kita untuk meningkatkan kita punya strategic airlift and also tactical airlift. Selain itu, pesawat ini juga mempunyai jangkauan operasi yang lebih jauh serta berkeupayaan mengangkat jumlah kargo yang lebih besar berbanding pesawat C-130H. Ia juga berperanan melaksana misi-misi pemindahan perubatan, air-to-air refueling dan bantuan kemanusiaan dan bencana. Pesawat ini telah diterbangkan dan dibantu 3 juruterbang dan 4 kuartermaster udara. 3 pesawat lagi akan tiba secara berperingkat sehingga suku pertama 2016.